Okey, buku tulis awak buat garis sebelah kanan. Okey. Lepas tu awak akan buatkan nombor 1 dulu. Okey, lepas tu awak akan tulis huruf ta. Baris bawah. Lepas tu awak tambahkan lam. Pastikan semuanya atas garisan Lam baris sukun. Lepas tu awak tambahkan mim. Cara nak tambah mim, bulat macam tu. Mim baris bawah. So awak tambahkan ya. Baris bawah juga. Bukan, baris sukun. So awak tambahkan zal. Zal baris dommatain. Itu yang pertama. Yang kedua sama juga, cuma ada tambahan huruf. Macam mana? Ikut balik. Ta baris bawah, pasti kat atas garisan. Lepas tu lam baris sukun. Mim baris bawah. Ya baris sukun. Zal baris atas. Lepas tu ta marbutah baris dommatain. Okey, lepas tu langkau lagi. Nombor 3, buat mim atas garisan tambahkan dengan ain. Mim tadi baris depan, ain tadi baris atas. Tambahkan dengan lam. Lam ni buat syaddah baris bawah. Tambahkan dengan mim. Yang terakhir, buat nombor 4. Mim baris depan, ain baris atas, lam syaddah baris bawah. Tambahkan dengan mim baris atas. Tu tambahkan dengan ta marbutah. Okey, semuanya atas garisan. Jadi itu sahaja. Okey, sama-sama kita nyanyi. Tilmizun, murid lelaki. Tilmizatun, murid perempuan. Muallimun, guru lelaki. Muallimatun, guru perempuan. Okey, lagi sekali. Tilmizun, murid lelaki. Tilmizatun, murid perempuan. Muallimun, guru lelaki. Muallimatun, guru perempuan.